Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So hari ni kita akan masuk modul baru iaitu ATL 4013. Nama dia nampak hebat lah, Optical Transmission Network. Tapi sebenarnya kita nak belajar macam mana internet laju yang ada kat rumah kita ni sampai daripada pejabat telekom ke rumah. Kita juga akan belajar macam mana nak bekerja dengan selamat supaya tak terkena rejatan ataupun terjatuh. So dah bersedia semua Jom kita mula. So bahagian 1, infrastruktur penghantaran. So bahagian pertama ni kita nak kenal jalan raya data. Sebelum data sampai ke handphone ataupun komputer riba, dia kena lalu kabel. So ada macam-macam jenis kabel, jom kita tengok satu persatu. So medium penghantaran berwayar. Ada 3 jenis kabel utama. Yang pertama adalah tembaga. Ni yang lama punya guna elektrik, dia ni lambat sedikit dan tak boleh hantar jauh. Bayangkan macam mana korang bawa basikal, penat kalau jauh sangat. So yang kedua adalah sepaksi, coaxial. Ni macam kabel belakang TV Astro tu. Dia kuat sikit daripada tembaga sebab ada pelindung besi kat tengah dia. Yang ketiga adalah fiber optik. Inilah raja kabel sekarang. Dia tak guna elektrik, dia guna cahaya. Cahaya kan laju, sebab tu internet fiber sangat laju dan boleh hantar isyarat sampai berpuluh kilometer. Kabel pasangan berpintal ataupun UTP versus STP. So, kabel tembaga tadi ada 2 jenis yang selalu kita jumpa dalam bangunan. UTP, kabel ni bogel sikit. Tak ada pelindung besi kat dalam. Murah dan senang nak bengkok-bengkokkan. Sesuai letak dalam pejabat. STP, kabel ni ada shield ataupun baju besi kat dalam dia. Kenapa? Sebab nak elak gangguan elektrik dari mesin-mesin besar ataupun kilat. Dia mahal sikit tapi lebih tahan lasak. Kenapa pilih gentian optik? So, kenapa sekarang semua orang nak guna fiber? Pertama, sangat laju. Kalau tembaga hantar satu buku, fiber boleh hantar satu perpustakaan dalam masa yang sama. So kedua, jarak jauh. Cahaya dalam fiber tak mudah penat. Dia boleh pergi jauh tanpa perlu alat penguat kat tengah jalan. Ketiga, kalis gangguan. Kalau ada kilat atau kabel elektrik besar kat sebelah, fiber tak peduli. Dia tetap jalan lancar sebab dia guna cahaya, bukan elektrik. Ini yang kita panggil standard FTTH. Komponen utama FTTH So macam mana internet sampai ke rumah? So kita kena ingat 3 benda ni. Yang pertama adalah OLT. OLT ni jantung kat pejabat telekom, iaitu ibu sawat. Dialah yang hantar semua data. So yang kedua adalah splitter. Ni macam pipe air yang ada banyak cabang. Satu kabel besar daripada OLT tadi dibahagikan kepada banyak kabel kecil untuk masuk ke rumah-rumah. So yang ketiga adalah ONT ataupun modem. Ni kotak yang ada kat dalam rumah kita. Dia tukar balik cahaya daripada kabel tadi jadi internet yang kamu boleh guna. Spesifikasi sistem FTTH, STH dan WDM. So sekarang kita nak masuk otak di sebalik kabel-kabel tadi. So ada 3 nama besar yang kamu kena tahu. FTTH, SDH dan WDM. Nampak macam susah, tapi senang je sebenarnya. Kita tengok satu-satu persatu selepas ini. Fiber to the home, FTTH iaitu expand. So tengok gambar raja ni, FTTH ni maksudnya fiber sampai terus ke pintu rumah korang. Teknologi yang digunakan namanya adalah expand. Satu benda unik pasal expand ni ialah dia cost effective. Kenapa? Sebab satu kabel fiber daripada pejabat boleh dikongsi sampai 64 orang guna. Seperti tadi. Macam mana? Macam satu pipe air besar tapi banyak pilih kat rumah-rumah. Synchronous Digital Hierarchy, SDH. So SDH ni ibarat jam yang sangat tepat. So dia pastikan semua peralatan dalam rangkaian telekom bergerak serentak ataupun synchronized. Kelebihan utama SDH ni ialah dia sangat stabil. Kalau ada satu kabel putus, dia ada jalan backup yang sedia ada secara automatik.
Sebab tu dia jadi tulang belakang, iaitu core network telekom kita. WDM, Wave Division Multiplexer. So, hantar banyak warna cahaya. So, WDM ni teknologi hantar banyak warna cahaya dalam satu kabel. So, ibarat lebuh raya yang banyak lorong. CWDM, iaitu kos, lorong dia lebar, jadi kita tak boleh letak banyak warna. Tapi kos dia murah dan sesuai untuk jarak pendek bandar. Di WDM, dense, lorong dia sangat rapat, kita boleh sumbat beratus-ratus warna cahaya. Kapasiti dia sangat besar dan boleh hantar beribu kilometer, tapi alat dia mahal sikit. So, kita pergi ke bahagian 2 iaitu pengujian dan pentaulihan. Dah pasang kabel hebat-hebat, dah tahu teknologi. Sekarang kita kena pastikan benda tu hidup. So, kita masuk ke bahagian pengujian. Tujuan endpoint testing, kenapa kita kena buat ujian pada peranti pengguna, iaitu endpoint. So, yang pertama adalah untuk jamin kefungsian. Kita nak pastikan alat tu hidup 100%. Yang kedua adalah cek sambungan. Cari kalau ada kabel yang kotor, kena habuk ataupun terputus. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Kita nak bila pelanggan guna, internet terus stabil. Tak adalah kita kena datang 2-3 kali ke rumah mereka. Okay, senarai peralatan ujian. So, ini adalah alat-alat magic yang juruteknik guna. Yang pertama adalah OTDR. Dia boleh nampak dalam kabel. Boleh beritahu kita kat mana kabel yang bengkok ataupun terputus. Yang kedua adalah power meter. So, untuk ukur kekuatan cahaya. Kalau cahaya lemah, internet akan slow. Yang seterusnya adalah fusion splicer. Mesin welding kaca, dia leburkan 2 fiber untuk disambungkan. VFL, laser merah. Kalau nampak laser keluar kat celah kabel, maksudnya kabel tu bocor ataupun terputus. Bahagian ketiga yang seterusnya adalah keselamatan ataupun dalam kurungan OSHA. So, okey, bahagian ni paling penting. So, kerja telekom ni bahaya kalau kita cuai. So, ingat pesanan ni, balik kerja dengan selamat kepada keluarga. Akta Keselamatan OSHA 1994. So, ikut Undang-Undang OSHA 1994, majikan ni wajib sediakan tempat kerja yang selamat dan bagi kita alat keselamatan iaitu PPE. So, pekerja pula, kita ni wajib pakai PPE tu. So, jangan letak atas meja je. Kena jaga diri sendiri dan kawan di sebelah. So, risiko dan bahaya utama. Apa yang boleh buat kamu tercedera? Yang pertama adalah renjatan sebab kita kerja dekat dengan kabel elektrik. Yang kedua adalah jatuh. Kerja atas tiang ataupun tangga tinggi. Yang seterusnya adalah kecederaan dan suhu. So, luka masa tarik kabel ataupun pengsan sebab cuaca terlalu panas. So, wajib pakai PPE ya. Tengok gambar ni. So, kamu kena pakai lengkap. Ada helmet untuk lindungi kepala daripada barang terjatuh ke kepala. Yang kedua adalah vest yang pantul cahaya. So, biar pemandu kereta nampak kita di tepi jalan. Yang seterusnya adalah sarung tangan. So, untuk elak tangan kita luka terkena kaca fiber. Yang seterusnya adalah kasut safety. Kalau terpijak paku atau sebarang benda berat, jatuh ke atas kaki kita akan terselamat daripada tercedera. So, prosedur keselamatan kerja. Sebelum mula kerja, kena ada permit kerja, PTW, iaitu kebenaran bertulis daripada NIOSH dan juga CIDB. Yang kedua adalah loto, kunci punca elektrik supaya tak ada orang pergi on semasa kita tengah repair. Yang seterusnya adalah safety passport. Macam dalam gambar tu, ni bukti korang dah ada latihan keselamatan, iaitu NIOSH ataupun CIDB. So, ada sebarang soalan tak? Kita dah habis modul 1 ni. So, kita belajar daripada jenis kabel sampailah cara nak selamatkan nyawa. So, ada bahagian yang tak jelas ke? Tanya je, jangan malu. So, terima kasih atas perhatian semua. Ingat, ilmu ni penting untuk kejayaan kita. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.